Oh, makan nasi biasa begitu lah. Tak ada hal lah. Tu kesihatan je diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukurlah. Tu. Kalau kita royak makan pun tak boleh makan pula, kan. Itulah, jadi di antara lain kita ambil daripada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara kalau kata sakut dengan murah rezeki, kita sangat-sangat rindu, tapi jangan semata-mata murah rezeki. Kita mohonkan murah rezeki, rezeki yang halalan, tayyiban, mubarakan fi. Kan dalam doa, selalu secara doa kita doakan seperti Allah marzuqni ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Sedikit pun barakat, kerana barakat arti subur. Pada pandangan zuhir sedikit, tapi mempunyai kesuburan, tu hebat. Tu mubarakan. Di antara amalan kita istiqamahkan dengan baca surah Al-Waqi'ah antara lain, kan. Abdullah ibnu Mas'ud, dia alim ulama, tokoh daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Abdullah bin Mas'ud dia tidak ada punya apa harta, tidak jadi hartawan macam orang lain lah, tapi dia punya isteri dua. Siapa dia dapat zakat daripada isteri. Ada isteri dia dua, Zainab seorang yang punya kaya, kekayaan dia. Siapa boleh mengeluarkan zakat, maka dia nak bagi zakat kepada suami. Maka jadi satu muskil. Dapatkah isteri bagi zakat kepada suami? Kalau suami nak bagi zakat ke isteri itu, maklumlah atas nama fakir miskin tidak boleh bagi. Kenapa? Dia terkaya dengan nafkah suami. Tak dibilangkan fakir miskin, kecuali kerana lain, kerana terlekat hutang dan sebagainya, kan. Tapi bagaimana isteri nak bagi zakat kepada si suami? Muskil. Lalu kata, pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malu Abdullah nak pergi tanya. Malulah nak tanya, boleh aku makan zakat isteri? Malu, kan. Lalu dia suruh pergi Zainab, pergi tanya sendiri. Aku malu nak kita tanya. Zainab pergi. Bila Zainab pergi nak tanya Rasulullah SAW, ada orang ramai di atas bertemu dengan Bilal. Maka dia suatu kiriman soalan. Satu kirim soalan, Bilal, kamu tolong tanya tentang haruskah seorang isteri nak bagi zakat kepada si suami? Tapi kamu jangan cerita kata aku. Dia pesan kepada Bilal, jangan beritahu kata aku, tanyalah. Tanya masalah sudah. Bilal pun tanya soalan. Maka Nabi SAW jawab, ya, harus boleh isteri bagi zakat kepada suami. Cerita ke Zainab tu? Kata boleh. Wallah. Bila main cerita, kata Rasulullah kata, royak ke Zainab tu? Cerita ke Zainab? Kata boleh. Royak kata aku tidak cerita pun dia tahu. Itu jadi kesemonoklah dengan Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Arti daripada situ ternyata bahawa kalau si isteri tak ada punya kekayaan, suaminya ada mangana fakir, miskin, dia ada hak lah. Maka harus bagi pada suami itu. Kemudian bila orang tanya, kenapa mempunyai anak, apa peninggalan kamu? Kan kita ni kan, apalagi orang tua, ayah ibu, apabila bila punya anak, ada rezeki nak cadangkan anak, taruh ke anak, kan. Ada persediaan begitu. Maka katanya, apa kamu nak cadang kepada anak-anak kamu? Dia jawab, dia kata, aku sudah ajar surah Al-Waqi'ah. Makna kata, ini di antaranya satu sebab. Satu sebab kita amalkan dengan surah Al-Waqi'ah. Dijadikan istiqamah. Dijadikan istiqamah. Semoga-moga walaupun kita baca dengan kosak begitu, kerana ini janji daripada hadis, maka tak ada salah kita kosak. Tetapi yang lebih baik sekali mereka awal begitu, dan kita jadikan istiqamah, hilang dalam niat kita tadi itu. Jadikan istiqamah. Bila jadi istiqamah, sudah kata sudah selera, mesra dah kita. Jadikan tak baca, tak boleh duduk baca. Gitu.